عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. ثم إلى صاحب هذا الكتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من شرح الكتاب ولا نزل في أكثر الحلوي رحمه الله تعالى من مشايخنا ومن علمائنا ومن الله الصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan ibu Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan perbahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Insyaallah ini kita akan masuk pada bab yang ke-9, iaitu berkenaan dengan khauf, iaitu sarung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan khauf dan juga selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya masih dalam bab pakaian, cuma diasingkan sebab ada perincian. Baik, sebab itu sebagian kitab dia masuk dalam bab libas, sebagainya diasingkan kerana ada perincian. Baik, kata musul dalam kitab rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ini bab pada menyatakan tentang sifat khuf. Fi khuf maksudnya sifat khuf ataupun warna khuf dan sebagainya berkaitan dengan khuf. Khuf ni apa dia? Khuf adalah sarung kaki yang diperbuat daripada kulit. Dalam kitab-kitab fiqh ada terangkan syarat pakai khuf. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam kitab fiqh. Antaranya pastikan khuf tu mesti suci, bersih. Yang kedua, syarat kita pakai khuf mestilah kita dalam keadaan dah suci dah, maksudnya dah ambil wuduk secara sempurna. Lepas tu kita pakai khuf, bila batal baru boleh kita tak payah tanggalkan khuf. Sampai dekat kaki tu kita sambungkan khuf sahaja. Dan khuf mestilah daripada, maksudnya tak tembus. Dia kalau kata air boleh masuk, yang tu tak memenuhi syarat khuf. Kecuali kata ulama pada jahitan-jahitan dia, kalau kata masuk sikit itu dibenarkan. Dan khuf dia mesti tahan. Baik, itu syarat-syarat khuf yang boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh. Maka Allah masa semuman antara benda yang dipakai oleh Nabi SAW adalah khuf. Baik, sebab itu dalam sebuah sini Rasulullah SAW memakai berbagai jenis khuf. Maksudnya bukan satu khuf Nabi SAW. Itu juga nanti kita akan tengok na'al ataupun slipper ataupun sepatu Nabi SAW. Capan Nabi pun bukan satu, ada beberapa jenis ataupun ada beberapa capan Nabi SAW. Ada memakai khuf katanya mendahulukan sebelah kanan, itu kita maklum. Bahagian dalamnya hendaklah dibersihkan atau dikeluarkan sebelum dipakai. Maksudnya kalau pakai khuf, disarankan kepada kita untuk tengkur dulu. Dan masa kita tengkur kan, maksudnya jangan terus pakailah, ketuk dulu walaupun ada binatang berbisa dan sebagainya dalam tu. Baik, Al-Imam Tabrani dalam bab Al-Zidat telah menukilkan sebuah riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sekali iaitu pernah Nabi SAW sedang berada di hutan hendak memakai khufnya. Ketika mahu menyambung khuf yang kedua itu sebelah kirinya, seekor gagak datang menyambar khuf itu dan dia bawa terbang lalu menjatuhkannya dari udara. Bila terhempas di bumi, keluarlah seekor ular dari dalam khuf itu. Rasulullah SAW memuji serta mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri man yamshi 'ala batnihi wa min syarri man yamshi 'ala rijlaihi wa min syarri man yamshi 'ala arba'. Itu doa Nabi SAW ketika mana Nabi melihat kejadian tersebut. Dan waktu ambil khuf Nabi, lepas tu jatuhkan. Bila jatuh, rupanya ada ular hitam keluar daripada khuf tersebut.
Nabi sebut ini adalah sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala muliakan saya. Maka Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri man yamshi ala batni wa min syarri man yamshi ala rijlihi wa min syarri man yamshi ala arba'. Dan Nabi SAW menggariskan ada khuf, iaitu hendaklah dikeluarkan isi di dalamnya sebelum dipakai. Maksudnya adab kita nak pakai khuf, jangan terus pakai. Begitu juga kasut dan sebagainya. Elok kita tengok dalam tu kan tengkuk dulu. Nabi sebut dalam hadis, makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbasu fihi alayhi khuffaihi hatta yanfahuma. Nabi sebut bahawa siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia pakai dua khuf ni sehinggalah dia tengkuk dulu. Maksudnya tengok dulu apa yang dekat dalam, keluarkan kalau ada binatang berbisa baru pakai. Dan Nabi kaitkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik, maksudnya kita kena ikhtiar, bukan sekadar bertawakal. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang pertama. Wa bi sanadil muttasilin ila al-Imam al-Hafiz at-Tirmizi rahimahullah ta'ala anhu qala hadatsana Halal bin Sari qala hadatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujayr bin Abdullah an Ibn Buraidah an abihi أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سادتين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Terangkan hadis kepada kami oleh Halal bin Sari. Telah berkata oleh ia telah meriwayatkan hadis kepada kami oleh Sayyidina Waqi' daripada Dalham bin Salih, daripada Hujayr bin Abdullah, daripada Ibni Buraidah, daripada bapanya. Buraidah berkata, Raja Najashi. Raja Najashi adalah gelaran bagi Raja Habasyah, bukan nama dia. Nama dia adalah Ashamah, ataupun kata kil namanya adalah Makhul bin Sa'sa'ah. Habashi, Najashi gelaran bagi Raja Habasyah. Fir'aun gelaran bagi Raja Mesir yang berbangsa Qibti. Al-Aziz gelaran bagi Raja Mesir yang Allah Muhammad bangsa lain. Jadi Allah Muhammad ada beberapa gelaran. Tuba' gelaran bagi Raja Yaman. Isra' gelaran bagi Raja Parsi. Qaisar gelaran bagi Raja Rom. Dan Syam. Firqal gelaran bagi Raja Syam. Masa itu Syam berada pada wilayah Rom. Jadi gelaran-gelaran ini kata Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala adalah gelaran pada zaman jahiliyah. Dia bukan nama segala gelaran sahaja. Jadi Allah Muhammad Najashi adalah gelaran kepada Raja Habasyah ketika itu. Namanya adalah Ashamah, ataupun pendapat lain mengatakan bahawa namanya adalah Makhul bin Sa'sa'ah. Baik. Dan dia masuk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah, sesudah daripada perjanjian Hudaibiyah. Kita baca dalam sejarah perjanjian Hudaibiyah, sesudah terbuatlah perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi SAW memutuskan surat kepada pemimpin-pemimpin negara, antaranya kepada Raja Bahrain, Raja Najashi, dan Nabi kirimkan surat kepada seorang sahabat yang bernama Amr bin Umaymah kalau tak silap. Maka Najashi masuk Islam, dan Raja Najashi akhirnya wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Dan Nabi mendapat pengkhabaran tentang kematian Raja Najashi, maka Nabi perintahkan para sahabat untuk dibuat solat jenazah gaib. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Itu sejarah tentang Raja Najashi. Baik. Jadi masa Raja Najashi kirimkan Nabi SAW khuf ni, masa itu dah belum masuk Islam. Hubungannya tetap baik. Baik. Buraidah berkata, Raja Najashi mengirim dua khuf. Bukan dua khuf sahaja, bahkan dikirim sekali dengan qamis, sarawil, seluar, dan juga toilasan. Ada 4. Satu khuf, kemudian qamis, seluar, dan juga toilasan. Toilasan yang boleh tuan-tuan, toilasan ni dia kain yang letak atas kepala tu. Yang tuan-tuan tengok pada sebagai tubuh di kelubung kepala tu, pakai tu, atau nama toilasan. Kain yang buat selubung tu. Itu adalah sebahagian daripada pakaian ahli sufi. Ahli sufi ini dia ada istilah khirqah. Khirqah ni sama ada selendang ataupun kelubung tu, sebagai toilasan. Maka Raja Najashi dikirim dekat Nabi SAW barang ni. Antaranya adalah 2 khuf sederhana yang hitam. Maksudnya sifat khuf Nabi adalah berwarna hitam, sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Baik, baginda memakainya dan tak kala berwudu hanya menyapu air, iaitu masahah. Masah maksudnya sapu ke atasnya. Baik, baginda memakainya, yang ini terjemahan daripada kalimah fala bisahuma.
Fala bisahuma, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, fa kat situ adalah fa ta'kid. Apa maksud fa ta'kid? Fa ta'kid ni isyarat kepada benda yang mengiringi. Maknanya bila Nabi dapat, Nabi terus pakai. Nabi dapat, Nabi terus pakai. Apa hikmah pakai pakaian ataupun apa hikmah dapat terus pakai, itu adalah isyarat kita ni sunat untuk kita terus pakai hadiah yang diberikan kepada yang diberikan orang kepada kita. Contoh, kalau orang bagi kita baju, elok kita pakai. Walaupun bukan pakai terus, tapi maksudnya kenakan dulu. Kalau tak apalah, cabutlah, basuh. Kan? Contoh, macam orang bagi kita selendang dalam plastik ataupun daripada kilang, takkan terus tak pakai. Kan? Ubah dan sebagainya. Benda tu kan kena basuh dulu. Tapi tak apa, pakai. Buka, kenakan dulu. Kopi apa macam tu, kalau orang bagi, kenakan dulu. Betul, tak apalah, basuh. Khuf diberikan kepada Nabi SAW. Dalam hadis ni sebut fala bisahuma, fa kat situ fa ta'kid, isyarat Nabi terus pakai. Bila kita pakai ataupun bila kita gunakan hadiah yang orang bagi, itu tanda kita menghargai dan berhubung kasih sayang antara orang yang menerima dan orang yang memberi. Itu hikmahnya. Dan Allah Muhammad, so contoh macam orang bagi makanan kan, elok kita cicip sikit, tak apalah, Nabi kita makan kat rumah, tak ada masalah. Ataupun kalau orang bagi kita pakaian yang kita payah nak buka, tak apalah, kita pegang dulu. Ataupun kita buka plastik, pegang dia punya kain macam mana, dalam keadaan senyum, terima kasih kat orang yang bagi. Ataupun orang tu menyampaikan, cakap kat dia, sampaikan ucapan terima kasih saya kat orang yang bagi ni, kan, sampaikan salam saya. Itu tanda penghargaan, kan. Dengan sampai dapat terus dah apa tak tahu kan, mencampak macam-macam kan. Adab dia macam tu. Baik. Kalau benda yang kita beli, yang tu lain cerita. Contoh, kita pergi kedai beli baju, yang tu tak apalah, kita tak payah test dulu, kita terus balik basuh. Tapi tak ada juga, kalau kita pergi kedai beli baju pun, kita akan test dulu kat kedai tu kan. Ya Allah Muhammad, dia nak ceritanya, bila kita dapat hadiah, elok untuk kita gunakan dulu, ataupun untuk kita test dulu, ataupun kita buat apa-apa sebagai tanda penghargaan kita kepada orang yang memberi. Walaupun Nabi Najasyi bukan ada kat situ, dia kirimkan sahaja. Tapi maknanya itulah Nabi SAW, orang yang sangat menghargai pun dan orang lain. Walaupun yang bagi itu Raja Najasyi ribuan kilometer daripada Madinah, kan, yang sampaikan orang lain, tapi Rasulullah menghargai benda tu. Maka isyarat kepada kita, apatah lagi kalau orang tu bagi depan-depan kat kita, lebih perlu untuk kita hargai. Baik. Lalu Allah SWT Muhammad, itu hadis yang pertama dalam bab ni. Disebut baginda memakainya, dan tak kala berwudu, baginda hanya menyapu air, iaitu masahah. Masahah maksudnya sapu. Kalau ghasalah, basuh. Maksudnya Nabi wudu dalam keadaan pakai khuf, dan sampai kat kaki Nabi tak cabut, Nabi sapu saja atas khuf. Itu maknanya. Kata sebagian ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mengatakan bahawa Nabi pakai ketika mana Nabi berwudu dalam keadaan Nabi memakai khuf, maka Nabi sapukan sahaja. Baik. Habis hadis yang kedua, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an al-Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an al-Syu'bi qala Mughirah bin Syu'bah أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berkata, Dahya ibn Kalbi, yang telah selalu kita ceritakan bahawa salah seorang sahabat Nabi yang wajahnya sangat tampan, yang malaikat Jibril AS selalu kalau datang dalam bentuk manusia, maka Jibril akan menyerupai sedang Dahya ibn Kalbi. Dahya ibn Kalbi dalam sejarah dikatakan orang yang selalu dikirim ke bumi Syam, sebab dia wajahnya tampan dan dia memang orang yang sangat, kata berkaliber, maka selalu dikirim ke negeri Syam kepada utusan pembesar-pembesar di sana. Dalam sebagian kitab sebut, kalau dia balik daripada Syam, anak-anak dara kota Mekah ni mengintai. Mengintai tengok, dah balik dah Dihya ni. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu macam mana dia punya mesem. Baik.
Yang itu mancung, kulit pipi kemerah-merahan ke Allah alam lah, yang pastinya tampan. Baik. Ada kitab kata bukan kata anak dara, mak dara, mak kepada anak dara pun tengok lagi dia ni. Segak sangat. Baik. Kemudian Allah SWT Muhammad, Dihya Ibn Kalbi mengirim 2 khuf sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Riwayat lain mengatakan bahawa khuf itu juga dikirim bersama sehelai jubah Rasulullah SAW. Kat sini apa tuan-tuan dia tak terjemahkan? Dia tak terjemahkan kalimah fala bisahuma. Kalau dalam teks bahasa Arab, ahada Dihya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain fala bisahuma. Dihya kirim hadiah khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fala bisahuma. Maka Nabi pakai kedua-duanya. Pun digunakan dengan perkataan fa. Maksudnya Nabi terus pakai. Waqala Israel an Jabir an Amir wajubatan fala bisahuma. Dan juga sehelai jubah fala bisahuma. Maka Nabi juga memakai jubah. Tapi kenapa sebut huma kat situ? Maksudnya bagi khuf dan bagi jubah, Nabi pakai khuf, Nabi pakai jubah tu juga. Jadi bila sampai kat Nabi, Nabi sambung jubah tu, Nabi pakai khuf tu. Dia tak terjemah yang ni. Baik. Hatta taharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azaqihuma am la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya sama ada kulitnya dari haiwan tu, kulit khuf itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Baik. Maknanya kalau kata kita terima tu tak apa boleh kita pakai. Tak payah kita cek ni haiwan disembelih ke apa ke, tak payah. Baik. Macam hadis ke atas tadi, khuf dikirim oleh Nabi Najasyi. Maksudnya boleh kita terima hadiah daripada ahli kitab, tak ada masalah. Ataupun terima hadiah daripada orang bukan Islam, tak ada masalah. Baik. Lainlah kalau kita ragu-ragu ataupun memang kat situ tulis apa daripada haiwan apa, kita tengok-tengok haiwan yang memang tak boleh dimakan dan ataupun haiwan yang tak halal, anjing ke khinzir ke, itu lain cerita lah. Baik. Kemudian Allah SWT Muhammad juga dia terjemahkan yang bahagian last tu. Waqala Abu Isa wa Abu Ishaq hadha wa Abu Ishaq Asy-Syaibani. Yang ni Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia nak menjelaskan Abu Ishaq dalam perawi ni, yang an Abi Ishaq al-Sya'bi tu, Abi Ishaq kat situ adalah Abi Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Baik. Kemudian Allah Muhammad habis berkhuf. Tak banyaklah berkhuf ni. Jadi Allah Muhammad kita faham khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa khuf, ada yang dihadiahkan oleh Nabi Najasyi, ada yang dihadiahkan oleh Dihya, dan Allah Muhammad warnanya hitam yang daripada Raja Najasyi. Dan sifat khuf kita dah faham dah, bahawa khuf tu dibuat daripada kulit dan benda ni mesti menutup sampai ke buku tadi, dan benda ni mesti tahan, tak boleh pijak-pijak tu terus koyak, tak boleh. Sifat khuf dia kena tahan dan air tak boleh terus masuk. Kan? Itu antara syarat-syarat khuf yang perlu kita faham lah, disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Baik, habis. Kemudian kita terus masuk kepada hadis yang seterusnya, iaitu dalam bab yang ke-10. Babu ma jaa fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-10 pada menyatakan tentang sifat ma jaa itu sifat, tentang hadis tentang sifat pada menyatakan hadis tentang sifat capal ataupun selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi na'li, fi sifati na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita tengok bagaimanakah sepatu ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya bagaimana. Kemudian Allah Muhammad sebagai riwayat menyebutkan warna apa. Baik. Bab ini berkenaan jenis sepatu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara baginda memakai dan membukanya, serta perkara-perkara lain yang berkaitan. Baik. Para ulama telah masih berbagai pengalamannya. Ini berkenaan dengan khasiat ataupun kebaikan zaman Nabi SAW. Boleh ada satu kitab, saya lupa nama kitab tu. Ada kitab lebih kurang dalam 100 ke 100, 200 muka surat yang menerangkan tentang kelebihan capaian Nabi SAW. Termasuk kalau kita lukis ataupun dibuat lakaran pada sekeping kertas, lalu diletakkan dicelit di celahan serban ataupun diletakkan atas kepala kita, atau kita pakai kopiah, dia ada kelebihan dia.
kan. Sebab tu yang orang sekarang dia buat terus kopi bentuk ucapan Nabi tu. Cuma pesan guru saya, kalau kita pakai kopiah yang ada bentuk ucapan Nabi tu, eloknya nak masuk tandas, cabut dulu kopiah tu, lipat masuk dalam koci. Jangan masuk dengan bentuk yang macam tu, jangan. Sebab penghormatan kepada ucapan Nabi SAW, ucapan Nabi ni walaupun tu bukan ucapan Nabi, cuma lakaran sahaja, bentuknya sahaja, tapi tetap ada penghormatan, tetap ada kehormatan, kemuliaan yang tersendiri. Kan kita lukis kat kertas bentuk ucapan Nabi, lepas tu kita letak kat kepala ke ataupun kita letak ke mana-mana, dia tetap ada kemuliaan yang tersendiri. Sebab kata ulama, walaupun bukan capal, tapi lakaran capal berkaitan dengan Nabi SAW tetap ada kemuliaan. Baik, antara dibahaskan oleh ulama sebab Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa Mi'raj, Nabi nak tanggalkan capal baginda. Sebab Nabi teringat peristiwa Nabi Musa AS di Jabal Tur Sina. Ketika mana Nabi Musa AS nak masuk dalam keadaan pakai capal, maka Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, ikhla'na alaik, cabutlah capal kamu. Maka ketika mana Nabi SAW nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi teringat peristiwa Nabi Musa AS. Nabi nak tanggalkan capal baginda. Allah Ta'ala perintahkan, jangan masuk sekali dengan capal kamu. Maka itu adalah alasan kenapakah capal Nabi SAW mempunyai satu kemuliaan dan keistimewaan yang tersendiri. Maka kata guru saya, kalaulah contoh kita pakai kopiah yang ada lakaran capal Nabi, maka kalau kita nak masuk tandas, elok kita cabut, kita simpan dalam koci. Baik, lepas tu kalau orang tanya macam mana kalau masuk tandas tak tutup kepala, kan kita sunat masuk dalam tandas, kita qada hajat, kan sunat tutup kepala. Kata guru saya, yang sunat tutup kepala tu kita qada hajat. Jadi boleh nanti bila kita dah nak cangkung ataupun masa kita nak duduk tu, kain kita tu atau baju kita tu naiklah ke atas. Maksudnya jangan qada hajat dalam keadaan tak tutup langsung kepala tu, kan. Ataupun kita masuk dalam tandas tu, tak apalah, kita pakai, kita taruh tangan atas kepala, nanti nak qada hajat, kain ke baju kita tu letakkan atas, ataupun kita tarik, tutup kepala kita. Jadi capal tu dah selamat dah. Itu antara cara ataupun kaedah kita nak jaga sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan. Baik. Dan para sahabat orang yang sangat teliti dalam bab ni. Baik. Tu boleh baca dalam kitab tu, panjang lebar dibahaskan. Ada orang macam-macam lah, ada tuhmah ucapan Nabi, dia kata itulah, inilah, bid'ah lah, apa semua. Itu tak payahlah kita dengar, kan. Kita tak nak beli, sudah, kan. Kita ni kata para alim ulama, bukan pasal apa, sebab kecintaan. Bila kecintaan, kita buat sesuatu yang boleh memuliakan kita kepada Nabi SAW. Ada orang dia buat ucapan Nabi, bentuk macam ucapan Nabi tu, lepas tu dia jual. Ada orang pakai. Kalau kata guru saya, tak, jangan pakai. Kalau kita beli, elok kita simpan aja. Kan ada orang dia jual slipper bentuk ucapan Nabi tu, jadi kita pun pakai. Kata guru saya, jangan pakai. Kalau beli, simpan. Sebab bentuk tu bentuk yang orang kata apa, kita tengok tu teringatkan Nabi SAW. Bahkan kata guru saya, kalau dia dapat benda tu, dia akan letak atas kepala dia, ataupun akan letakkan atas bumbung rumah, bukan letakkan kat kaki. Itu caranya. Baik, tapi nak buat macam mana? Ada orang ni kalau minat bisnes, memang bisnes, kan. Dia letak dekat topi lah, letak kat apa lah, letak dekat topi, cop, jual lah 200-300. Itu kaki bisnes. Kita Allah SWT nak minta orang semua boleh kita ingat dekat Nabi SAW. Baik. Hadis yang pertama, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Hammam an Qatadah. Qatadah ni ulama besar daripada kalangan tabi'in. Dia ni lahir dalam keadaan buta, tuan-tuan. Lahir buta lah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, boleh jadi ulama hadis yang cukup hebat, dan boleh jadi Allah Muhammad mufassir, pasca tafsir Al-Quran. Sebab tu kalau kita dengar, kita buka dalam kitab tafsir, seringkali kita akan berjumpa dengan pandangan Imam Qatadah. Qatadah kata macam ni, Qatadah kata macam ni. Ini pandangan Imam Qatadah dan sebagainya. Dia adalah seorang ulama di kalangan tabi'in yang cukup hebat, walaupun buta matanya, tapi itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu kata ulama, buta mata tu jangan jadi alasan untuk kita tak dapatkan silaman nur ma'rifah ataupun tak dapatkan kebaikan dalam agama. Baik, sebab tu dalam Islam hilang mukallaf bila hilang panca indera mata dan telinga. Kan kalau kata mata tu buta, telinga dengar. Allah Ta'ala bagi pula kecerahan mata hati. Sebagaimana yang berlaku pada Imam Abdullah bin Al-Haddad, insya-Allah tabarakallah, boleh jadi ulama besar. Setakat jadi ulama besar, kan setakat jadi wali Allah Ta'ala, anak murid tu pula kan jadi wali-wali Allah, jadi ulama-ulama besar. Bukan selalu, bahkan ribuan. Kan kita yang celik mata ni pun Masya Allah, baca Quran pun salah. Tapi kalau kita pergi di sebagai negara Arab, guru Al-Quran tu ada yang buta matanya, tapi menguasai qiraat. Bukan 7 qiraat, 10 qiraat, 12 pun kuasai, qiraat Syas pun kuasai. Masya Allah tabarakallah. Kan di Mesir, di Syria, ramai tapi ada guru-guru Al-Quran, pakar-pakar Al-Quran yang buta matanya, tapi hafal Al-Quran, ingat qiraat. Bahkan kalau tasmi' anak murid ni 5-6 orang, kalau kata salah seorang dalam yang tasmi' 5 orang tu, kalau ada yang salah, dia boleh detect siapa yang salah tu. Kan? Itu hebat. Kita baca tengok pun salah lagi kan. Kalau bulan puasa tu tak katam-katam sebab jenuh nak mengaji satu-satu nak baca. Tapi orang macam tu sebulan boleh katam 10 kali, boleh katam 3 hari sekali pun ada, seminggu sekali. Baik. Qala qultu li Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalan. Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pinta Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Qatadah ni duduk dekat Kufah, Basrah. Dia minta kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas pun duduk di Basrah. Sayyidina Anas bila Rasulullah wafat, Sayyidina Anas berpindah ke Basrah. Maka pertemuan tu berada di Basrah. Kata sebagian ulama berada di Kufah pertemuan tu. Jadi Sayyidina Anas bila Rasulullah wafat, antara barang milik Rasulullah yang Sayyidina Anas simpan adalah sepatu ataupun capan Nabi SAW. Sudah simpan. Jadi Sayyidina Qatadah kata, dan aku minta kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menegangkan rupa bentuk sepatu Rasulullah SAW. Jawab beliau, setiap sepatu bagi dia ada 2 tali pengikat. Tuan-tuan, Sayyidina Anas ada kalanya dia menceritakan sifat capan Nabi, ada kala Sayyidina Anas ni keluarkan, tunjuk ni capan Nabi. Sebab capan Nabi berada dalam simpanan Sayyidina Anas. Salah satu ni, bukan semua, salah satu. Sebab capan Nabi ada dalam 2-3 capan. Maka salah satu berada dalam simpanan Sayyidina Anas. Ada kala Sayyidina Anas tunjuk ni capan Nabi. Kadang-kadang pertemuan tu dekat luar, bukan kat rumah. Maka Sayyidina Anas ceritakan sifatnya sahaja. Kata Sayyidina Anas, lahuma qibalan. Qibalan ni 2 tali dari tapak stiper yang bersambung ke bahagian atas. Baik. Atau setiap sepatu, dia terjemahkan setiap sepatu baginda ada 2 tali pengikatnya. Baik, nanti kita akan tunjuk macam mana bentuk capan Nabi SAW dan Nabi pakai macam mana. Hadis yang kedua, haddatsana qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin Haris an Ibn Abbas qala kana la'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani mathniyun shirakuhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas melaporkan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali pengikat tibalan yang berkembar, yakni berpasang ataupun berlipat 2. Mathniyun shirakuhuma, dia maksudnya 2 tali syirak yang bercantum keduanya. Baik. Saya tunjuk kat tuan-tuan dan tuan-tuan mungkin biasa tengok. Baik, ini salah satu daripada bentuk capan Nabi SAW. Salah satu. Baik, nampak kat depan ni ada 2 kan, 1, 2. Itu qibalan. Yang belakang ni ada syirak. Dia daripada tali yang sama, cuma fungsinya berbeza. Kalau ada slipper apa kan saya boleh tunjuk kan. Tapi tak ada, kita tak dekat tanah apa Melayu kita tak pakai slipper macam ni. Bahkan slipper ni kita tak boleh kata lah, oh semua nak kena pakai slipper macam Nabi, tak. Sebab slipper ni dia mengikut kepada keadaan dan juga zaman. Sebab tu nanti kita akan sampai hadis
Sayyidina Osman punya slipper satu je, dia punya tali kat depan. Macam kita kalau pakai ke slipper Jepun tu kan satu je kan. Sayyidina Osman satu. Apakah Sayyidina Osman tak ikut sunnah Nabi? Kata ulama tak boleh cakap macam tu. Sebab dalam bab pakaian macam slipper, benda ni perisai. Sebab tu na'al ni, ulama kata na'al apa? Na'al ni adalah sesuatu yang dipakai untuk jaga kita daripada permukaan bumi. Kalau tak pakai, kaki kita rosak. Tak pakai, tumit kita sakit. Jadi na'al ni untuk jaga benda tu. Makanya bendanya adalah mengikut kepada sesuatu tempat, keadaan dan juga zaman. Jadi tak boleh kata, oh siapa yang tak pakai dua qiban macam Nabi, dia tak ikut sunnah Nabi, tak boleh. Maka ada sahabat, Sayyidina Osman, dia tak pakai dua qiban. Kasut Sayyidina Osman, capas Sayyidina Osman, satu je qiban. Baik. Macam ni kan, okay, nampak? Tuan-tuan nampak? Ni, dua depan ni. Dua depan ni nama sebut qiban. Dua qiban. Lepas tu ada tali. Tali. Ada tali, belakang ni, yang ni adalah syirak. Dia tali yang sama, cuma satu daripada bawah dia akan ikat kita punya tumit, lepas tu silang dua pula depan tu qiban. Maknanya tali yang sama, fungsi berbeza. Satu untuk masukkan anak jari kaki, satu lagi untuk masukkan kita punya tumit. Baik, macam mana Nabi pakai? Satu di qiban, kan? Di qiban. Satu, ibu jari kaki Nabi masuk sebelah sini. Satu lagi, yang ni duduk antara jari, panggil apa? Jari hantu dengan jari manis kaki. Nampak tak? Kan? Satu tali masuk dekat ibu jari kaki. Satu lagi tali masuk tengah ni, antara jari hantu dengan jari manis. Itu kita istilahkanlah jari hantu kan. Rasa macam konsopan pula nak sebut jari hantu Nabi tu, tak konsopan pula kan. Tapi istilah kita yang ni jari hantu lah kan, jari ibu jari. Jari ni jari apa? Jari manis kan. Jadi tunjuk ni hantu, ni manis, ni ringking. Jadi satu masuk dekat ibu jari, ni antara ibu jari dengan jari telunjuk, kaki ni jangan tangan. Satu lagi tali masuk antara jari hantu dengan jari manis. Tu dua tali tu. Kalau macam kita, satu tali depan terus masuk dekat ibu jari je. Kalau Nabi dua tali, satu masuk sini, satu masuk sini. Nampak Okey, baik. 10 dah tuan. Tapi cukup lah, ada sekian dulu. Nanti kita habiskan buat cincin. Boleh? Habiskan ni pukul 11 pula. Dekat Capan ni dia kalau bincang betul-betul seronok. Sebab dia memang satu keistimewaan yang tersendiri. Sebab tu sahabat Nabi yang sebut sebagai sahibun na'na. Sahibun na'na maksudnya orang yang tukang bawa capan Nabi ni memang ada gelaran sendiri, itu sahibun na'na. Sama ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ataupun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau Nabi duduk saja, dia terus tanggalkan capan Nabi, lepas tu dia masukkan ke dalam tangan dia. Dia badan dia kecil, tangan dia pun kecil, dia terus masukkan dalam tangan dia. Bila Nabi nak bangun, cepat-cepat datangkan Nabi, dia pakaikan. Maka dia gelarkan sebagai Sayyidun Na'al. Dia bukan tuan kepada capan tu, tapi dia penjaga. Sayyidina Anas bin Malik pun macam tu. Kan di mana-mana dia lah akan jadi khadam Nabi. Kalau Nabi masuk satu tempat, dia akan ambil tu, dia akan letak dalam tangan dia. Ataupun letak dalam satu bekas khas. Baik. Itu ucapan Nabi SAW. Kata ulama, debu yang melekat di tapak di ucapan Nabi SAW itu lebih mulia daripada kita. Jadi tak payahlah kita nak sindir ataupun kita nak hina. Cuma mungkin kita pun setuju lah, yang jenis-jenis memang betul buat bisnes kan. Cop itu sikit sampai 300 mahal-mahal. Lepas tu sunnah Nabi tu dia bukan pada cop pada lambang semata-mata. Sunnah Nabi tu
kita bermuamalah dengan baik, kita ajar yang baik-baik, itu lebih maksud akhlak yang baik, itu sunnah yang lebih besar kan, daripada kita orang kata apa, ini bukan teguran daripada saya, bahkan telah ditegur oleh guru kita. Kalau kita buat benda tu bisnes, lepas tu kita cakap kasar pada orang yang tegur kita kasar, lepas tu kita marah, kita hina dia balik, itu pun tak melambangkan sunnah Nabi lah. Kalau tuan-tuan nak beli kopiah yang ada dalam ucapan, macam tu adab yang kita sebutkan tadi, yang lipat, masuk dalam kocik, lepas tu masuk kat tandas, jangan masuk dalam keadaan macam tu. Baik, tu antara adab-adab ni. Murah je, tak mahal. Kalau kat Maidin tu RM1 je, boleh beli. Lepas tu kalau kata basuh, itu janganlah basuh sekali dengan baju-baju lain kan, basuhlah kopiah-kopiah saja. Baju-baju lain tu janganlah kan basuh sekali dengan suara dalam lah, apalah bosa dia kan. Janganlah, kopiah-kopiah aja kan? Kopiah ataupun kopiah keserban, tak apalah yang tu. Ataupun kalau macam yang ada dalam ucapan tu tadi, kita basuh tangan, rendam, basuh tangan ni dulu. Baik, kita buatlah apa saja kaedah, asalkan kita apa perbuatan tu adalah perbuatan yang memuliakan, menghormati, sebab ada lambang yang mulia. Wallahu a'lam tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sekali lagi kot, sekali lagi kata pun dah tak ada ke, kalau nak puasa nak cuti awal ke, kita kena tanya tuan kerusi. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanallah wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.